Puan Bangi anak Embol lah merupakan seorang boleh dikatakan guru lah. Kalau dalam bahasa Iban kita panggil mak ataupun ibu ni kita panggil Indai. Saya pun bila berjumpa dengan Puan Bangi ni saya panggil dia Indai. Bila saya panggil dia Indai, dia akan respon kat kita macam anak lah. Sebagai seorang anak adik guru, sejak dari kecil, akak memang dididik untuk mengenali pok kumbu lah. Diajar cara-cara untuk membuat pok kumbu. Orang lain yang jauh lagi susah nak dapat pengalaman. Mak kita sendiri memang orang yang terkenal untuk membuat pok kumbu. Semangat kita adalah dipupuk dari kecil sampai sekarang. Karakter dia, kalau dia dengan keluarga dia, especially dengan akak lah, kalau dia nak ajar cara-cara untuk pok kumbu, dia mengajar tu, dia sangat tegas orangnya. Dan dia pastikan kita dapat apa yang dia nak tu. Saya kalau kata berkunjung ke tempat beliau di Rumah Gari, Sungai Kain Kapit. Dulu kalau tak ada jalan, kita cuma boleh dapat sampai ke situ menggunakan bot daripada Pekan Kapit. Sekarang adalah jalan Tanah Merah, boleh bawa kereta kita sampai ke depan pintu rumah beliau. Kadang-kadang kita bawa pelajar-pelajar kita kan untuk dapat experience semua. Dari segi proses pembuatan, dari segi proses menghasilkan corak apa semua. Bagi penenun-penenun di Rumah Gari ataupun di Sungai Kain, di Kapit, di Sarawak ni, dia ada satu upacara yang dipanggil upacara Nga. Nga ni upacara ritual lah, untuk boleh dikatakan untuk memuja benang, untuk membelai benang tu, supaya benang tu cukup bersedia untuk menerima ataupun menyerap warna yang akan dijadikan bahan tenunan. Pengawak Nga tu, pengawak kita menggunakan benang. Laban hari kita berkenyak deh, hari kita berguna ke laban puak tu saya guna abak kita ibad, bakal kita kahwin sekali kita gawai, bis dekena kita sekali kita sakit dekena kita puak kumo tu kenyang tang dia tu mayu hama guna laban orangnya berbaju yang semua ngena guna kita aku dah awaknya ingat pengawak kita ngara. Keturunan dari keluarga kami ni memang keturunan untuk Nga itu, especially Nga. Dia ada macam mana kita kata itu memang akan diturunkan kepada waris oleh semangat-semangat yang mereka itulah yang sentiasa melindungi mereka tu yang akan memilih siapa yang untuk diturunkan. Inho bandang tiang maligai inho gindi kepala panai inho anuas tepuas nyundai inho udan tanga agandai tunyua si doa si dae ton ngacai gajai baka paramai mano amenang. Nyari kami tu, hari ini nyade ini aku sangan nyak kengar. Sige penurun kami, sige dari Mutsuba miata ya ke temu aku hari ini aku. Jadi orang ke ini aku sepiak biliaknya. Hari ini ga penurun ngal tu. Jadi aku tajak bekenya, aku ngal subana. Tak aku nyawi semimpi, mayanya aku boleh bilik abak kelang nyalang dia deh. Aku bisa bilik kedai kediri, aku bisa dadu koralisian 4 tahun dia. Tanya, aku dah seorang ngar, kami setahun sekali debai ada uangnya petani yang abak kucing. So Bangi, if you like, is rightly
a living legend of Iban Textiles of Sarawak. She is a very rare person and one of the few remaining Iban weavers whom you can rightly say are dream weavers. Ada nya tae orang, dek ngar bangi ko ya, anak nak ngar. Ko ngai ko ngar, ini ko na so. Atai ngai ano, sige na aku, sige te pama, baka aku puto mimpi. Udah nya atai baru dia ngasuh ngar. Atai baru ketiga kali ngasuh ko ngar. Atai de mangat ngai ngar bangi. Tanding baru alah, tanding baru alah, tanding baru alah 3 kali. 3 tahun aku alah petanding. No, aku ingat. Dapat alah aku panai pada sudah gagak aku. Udahnya, ya ke 4 tahun ya, datai baru ya. Dek ngar bangi ko ya. Na tau nak ngar de 2005. Ate de ngai aku. Makin aku ngai suah gak aku, ngelabahan ko la mimpi. Ate de ngai ngar bangi. Rumah panyai kita terbakar ko ya. Nama teket bakar para itu rumah ngawas ko aku. Udahnya pulai ko are kapiatnya. Depan mutu tambayang suba. Nadai damai urang. Udahnya kami malam ngemandu layang. Apa aku ipar aku mak dulu yang nyari bisa dulang panaknya ya nya ketubah ku ngal. Apa nak tahu nak ngal 1 bulan 5. Ngal aku 1 bulan 5 nya ngiga utai meli lia meli utai ni boh mayuah mengambil 3 paut gal. Ngal aku orang. Nade mayuah orang ngal suba. Nyade kuanin inai aku bini tu rumah tu. Sige tahu ngal ke keramai. As an Indigenous person, I'm been very interested in how Indigenous people promote, perpetuate, and sustain their traditional practices. So I was very excited to see the film crew as Indigenous peoples, not necessarily from this territory or from this land, but the fact that I think the story that we have to tell is an Indigenous story to tell. So for so many years, education was really from a colonial settler perspective. And our priority at Emily Carr University of Art and Design is we are there to support them in both traditional and contemporary art forms. Dari segi penggunaan produk kraft tekstil di Sarawak ni, ianya sebenarnya lebih banyak digunakan berbanding dengan produk kraft yang lain. Sebab kalau kita lihat suku kaum Iban di Sarawak, dia menggunakan kain tradisi dia, kain tenunan puak, sama ada puak kumbu, puak sungkit ataupun puak karap. Budaya menghasilkan produk kraft tekstil ni telah diamalkan sejak daripada dulu lagi, sebab ia merupakan satu tradisi, merupakan satu keperluan dalam kehidupan masyarakat Iban ni, dan sehingga sekarang penghasilan produk kraft tekstil tenunan puak ni masih lagi bahkan antara yang tertinggi lah ataupun bilangan usahawan yang terbesar sekali di kalangan produk kraft yang terdapat di Sarawak. Dalam banyak-banyak usahawan yang kita terima, kita dah tengok dan kita nilai pembangnya ini dia buat kebanyakan dari buat pewarnaan asli. Yang lain kebanyakan dia buat warna-warna lain dari asli. Sebab kita tengok pun tenunan dia kan halus, desain dia pun halus. Memang kira berkualiti. Okey, dalam proses penghasilan tenunan puak ni kan, kalau dari segi logiknya, dari segi teknik asas pembuatannya, memang bila kita prepare bahan, kita letak benang, kita dah menerai benang tu, dah disusun di atas alat tenun apa semua kan, benang tu dah okey, ready, nak warna ke apa ke, tenun boleh start. Tapi berbeza dengan Inai Bangi ni, apa yang dia nak buat tu, macam contoh dia nak buat selai kain ni kan, dirancang daripada awal. Dia nak pakai warna apa, dia nak pakai cerita apa kat situ. First impression kita ataupun penampilan tenunan puak tu, first kita tengok, kita tak nampak motif dulu. Dia berjauh, kita nampak warna kan. Warna dia cukup bright, cukup terang. Bukan warna asli, bukan warna Remazol. So,
kepercayaan beliau bagi memastikan benda tu banyaklah pantang larang yang perlu dijaga. Kalau kata kita langgar pantang larang tu, warna tak serap ataupun tenun tak jadi, benang hasyik putus. Bila siap pun motif dia pudar. Sebab benang ni merupakan bahan asas yang perlu dijaga. Yang apa dia orang kata, kalau benang tak bagus atau benang tak elok, hasil tenunan tu tak berkualiti. Idai Bangi ni bukan kata dia mahir sahaja dalam teknik ataupun aspek pembuatan, tapi dari segi pemikiran dia. Boleh dikatakan beliau ni buka mata je fikir pasal tenunan puak. Dia bangun pagi, dia terus menenun. Malam tu digunakan sebagai dia untuk berfikir, kan? Dia fikir, esok pagi dia akan keluarkan. Hidup dia memang dia serahkan kepada kehidupan berkarya beliau. In 2019, we had a group of Dayak women from Kalimantan, Indonesia, from Putu Sibau, come here to attend one of the modern thing ceremonies and to learn from Bangi how it is conducted, because they've lost that tradition and knowledge. But also that, for example, in Japan, one of our textile experts, Dr. Imai Toshihiro, came here with his team as well. That was many years ago, when after the publishing of my 2 books on Iban textiles, that they traveled here just to witness the Ngau ceremony. And so the list goes on and on, that now we have something that we can be proud of here, out of Sarawak, out of Malaysia, that we have a community that carries on the tradition of natural dye weaving and also continuing the heritage of practicing the Ngau. Idai Bangi ni bila dia bercerita berkenaan kain dia, 1 malam tak habis. Sebab setiap bahagian kain yang beliau hasilkan tu, daripada awal sampai akhir ada cerita dia sendiri. Ada tajuk dia. Kadang-kadang tajuk tu boleh capai 1 perenggan. Itu tajuk saja, bukan isi cerita. Bila diselidik, kenapa tajuk dia macam tu ataupun apa yang ingin disampaikan. Beliau kata apa yang beliau tenun ataupun motif yang beliau hasilkan tu bukanlah kata kena rujuk kepada satu rekaan ataupun desain, lukisan. Ia semua datang daripada idea dia. Dia nak ceritakan bagaimana kehidupan masyarakat dulu di dalam membudayakan istiadat mereka, sama ada dari segi kehidupan ke, dari segi peperangan ke, dari segi kepercayaan mereka dulu, perjuangan mereka dulu. Itu yang mereka ingin sampaikan. So it's a wonderful thing that you have a person like Bangi still actively involved in teaching the tradition to the next generation of weavers. Her daughter-in-laws are involved in the weaving, and now it's being passed on to not only her granddaughters but her grandson are involved. Selain daripada akak sendiri, ada 2 orang cucu dia yang paling rapat dengan Puak Kumbu ni lah. Anak abang akak yang paling tua dan yang nombor 3. Dan cucu dia, anak akak sendiri, yang bongsu, yang lelaki, sekarang pun sudah mula berminat untuk mengenali Puak Kumbu. Macam saya, secara peribadi, memang saya nak sangat untuk meneruskan apa yang sudah diusahakan oleh mak akak lah. Tadi kita bangun pukul 1 mula-mula, kita sangkut semua benang yang dalam dulang. Pukul 5 semua bangun semula untuk ambil air halia yang sudah ditus dari benang tadi. Dan air halia itu yang dinamakan air gar. Sudah itu
pukul 5 tu kita terus masak air gar. Kita masak sampai 4-5 jam supaya air gar ini tidak akan basi ya. Karena dia akan merendam benang dalam masa 3 hari 3 malam. Selepas ini kita tunggu air gar masak, baru Puan Bangi akan simpan garam dan minyak kepayang dulu. Selepas simpan garam dan minyak kepayang, baru dia simpan pengu ini nanti. Dan akhir sekali dia akan guna garam penyar yang sudah dibakar itu untuk membuang semua yang kejahatan, sumpah seranah, dengu, bodoh ke apa dalam bahagian orang yang memproses benang ini supaya dia akan jadi orang yang pintar, yang kreatif dan inovatif. Bangi comes from that generation of dream weavers who have lived through use of the textiles in rituals, festivals, and ceremonies. But now in the new generation, what kind of dreams that they have that they will put on to the woven cloth? It's going to be interesting for us to see because it is not a dying tradition, it is a living art. So I've known many of these weavers for a lot of years. I've been here before and have witnessed the ceremony. And for me, the traditional ceremony of working with local materials, although of course they have had innovations with the fibers that they use, but really the core purpose of the ceremony is to perpetuate the traditional Mordanting ceremony. And that's a similar story that we see around the world. I would say that she is from Malaysia, one of our world treasures, because she is one of the custodians of an important intangible cultural heritage, which is the heritage of natural dyeing and also of ikat weaving, the Puak Kumbu. Puan Bangi dari segi warna, dia boleh menghasilkan warna merah terang. Sebab dia memang master weaver, dia memang dah berpengalaman nak mencampurkan warna-warna alam mengikut dia punya pengalaman. We are educators, but we also know that there needs to be a certain amount of marketing and economic development with art. People need to eat, they need to pay their rent, they need to pay their phone bills. So I think marketing is a very important part of it. And I think part of the genius of what Edric Ong does for marketing is he tells the story. So I was absolutely fascinated when I heard the story of the weavers weaving their dreams. I mean, to have someone weave their dreams and to be able to have that as part of a collection, have that as part of, I mean, they're treasures for me. Every piece that I buy is just a very important part of the art that I have, you know, that I've collected over the years. It's a really good balance of tradition, perpetuating the art form, but also sustaining economically some of these families. Beliau merupakan seorang yang selalu dirujuklah oleh sesiapa saja dalam bidang tenunan puak ni. Dia ni bukan kata sebagai cikgu tenunan je lah, tetapi sebagai ketua masyarakat, ketua kaum lah, ketua golongan wanita di rumah panjang tu untuk menyatukan apa semua. Walaupun duduk di kawasan yang jauh daripada bandar, tetapi beliau cukup aktif untuk menyertai program-program yang dianjurkan oleh Kraftangan Malaysia di kawasan bandar. Even di Kuala Lumpur pun beliau datang. Maknanya di situ, itulah yang kita nampak pada beliau. Bila kita memerlukan sesuatu atau memerlukan satu sumber rujukan, beliaulah yang akan dapat menyelesaikannya.